Okey, faktor yang mempengaruhi kadar tidak balas ada 5. Faktor yang pertama ialah suhu. Okey, so kalau suhu dia tinggi, maksudnya kadar tidak balas pun akan tinggi. Okey, faktor yang kedua ialah kepekatan. So, kalau kepekatan tinggi, kadar tidak balas pun akan tinggi. Okey, faktor yang ketiga ialah saiz. Okey, so yang ni saiz yang kecil. Okey, kalau saiz kecil, kadar tidak balas besar, tinggi. Okey, so kalau yang keempat kita ada last one lah, mangkin. Okey, kalau tidak balas tu pakai mangkin tu catalyst, mangkin pakai, dan kadar tidak balas pun akan tinggi. Okey, last one ialah tekanan. Okey, kalau tekanan tinggi, kadar tidak balas pun akan tinggi. Okey, untuk yang tekanan ni kita tak bincang, maksudnya dalam SPM tak ada pun, just good to know. Okay, so dalam SPM kita cuma cover suhu, kepekatan, saiz dan mangkin, 4 je. Okay, before that kena tahu dulu pasal teori perlanggaran. Okay, so teori pelanggaran ni apa dia? Okay, tindak balas kimia macam dia nak berlaku kan. Kalau in order for tindak balas kimia untuk berlaku, bahan tindak balas tu, dia punya zarah dia kena berlanggar. Okay, langgar tu kena berkesan. Okay, kena berkesan. Okay, right, jom kita tengok satu-satu apa benda. So just now when I say like tindak balas, untuk tindak balas berlaku kan, untuk tindak balas berlaku, kita punya bahan tindak balas perlu berlanggar, kena collide. Okay, berlanggar. Okay, first thing first kena tahu dia punya point yang pertama, kita ada 2 jenis perlanggaran. Okay, so pelanggaran ada 2 jenis. Okay, first one kita panggil perlanggaran berkesan. Yang kedua, pelanggaran yang tidak berkesan. Okay, so apa beza dua-dua ni? Okay, kalau yang berkesan, kita buat jadual senang tengok difference berkesan versus yang tidak berkesan. Okay, so pada berkesan, kita punya let's say ada 2 zarah A dengan B. Okay, dia langgar. Okay, and what happen ialah dia akan bercantum, something like this. Okay, ni maksudnya tindak balas berlaku lah. Okay, what if yang tidak berkesan? Okay, sekejap, ni B pula ni. Ni B kan. Okay, A dia berlanggar dengan B. Okay, langgar dengan B. So what happen is, A ni contohnya dia pergi kiri, yang B dia pergi kanan. Maksudnya tindak balas tak berlaku lah. Okay, so kalau kita fokus kat berkesan ni, sebab kalau tindak balas nak berlaku, dia kena langgar secara berkesan. Okay, kita ada 2 requirement. Okay, 2 requirement apa? 2 requirement je lah untuk in order for
tindak balas pelanggaran berkesan untuk berlaku. Okay. So first one, Zarah dikena berlanggar, perlu berlanggar pada orientasi yang betul. Kena berlanggar pada orientasi yang betul. Okay, correct orientation. Maksudnya pelanggaran tu dia kena orientasi yang betul. Contohnya dia punya position lah kena betul-betul berhadapan ke macam tu lah. Just remember you have to use the correct term, orientasi yang betul. Okay, let me rewrite bagi cantik sikit. Pada orientasi yang betul. Okay, yang kedua, dia kena mempunyai Zarah, okay, perlu mempunyai tenaga yang sama ataupun lebih daripada tenaga pengaktifan. Okay, tenaga pengaktifan ni you can also write as EA, activation energy. EA, activation energy. Okay, so EA ni, activation energy ni ialah tenaga pengaktifan ni. Yang maksudnya ialah this is actually, senang cerita, dia tenaga yang minimum untuk chemical reaction tu berlaku. Okay, minimum, tenaga minimum untuk tindak balas berlaku. Okay. Okay. So Zarah tu kena mempunyai tenaga yang sama atau lebih daripada tenaga pengaktifan. Okay. So kalau nak ingat kan, macam let's say kita ada dinding kat sini, wall ni bayangkan dia ialah EA, and ni contohnya this is U. Okay, lepas tu kita nak across, nak lompat wall ni, nak pergi somewhere here. Contohnya nak balik rumah kan, ni sekolah. Okay, so sekarang ni energy, your energy, bayangkan kita ni Zarah. Okay, bayangkan kita ni sebagai Zarah. Zarah, and then kalau pergi rumah ni maksudnya tindak balas berlaku. Okay, so you have to jump higher or equal to ketinggian wall ni. So you have to lompat lebih ataupun sama dengan wall ni, which is tenaga pengaktifan. Ingat macam tu je. So barulah tindak balas berlaku. Okay. Okay, now kita tengok perkataan yang baru nampak is also mungkin kan. Okay, mungkin ni apa? Okay, so mungkin ni, okay, mungkin apa itu mungkin kan? Apa tu? So mungkin ni ialah bahan yang boleh mempercepatkan kadar tindak balas. Bahan yang boleh mempercepatkan tindak balas. Okay. So ciri-ciri mungkin pun kena tahu, dia bertanya kat paper 1. Okay, ciri-ciri dia, first one, dia sangat spesifik. Okay, sangat spesifik. Maksudnya contohnya macam setiap reaction tu boleh dia macam mana, mempunyai lain-lain mungkin lah. Dia tak boleh macam ni pakai untuk semua tindak balas. Okay, so setiap tindak balas tu mempunyai mungkin yang berbeza. Okay, setiap tindak balas menggunakan mungkin yang berbeza. Okay,
Okay, yang kedua, dia tak akan habis macam kita buat eksperimen tu. By the end of the eksperimen, monkey tu akan still ada. Bahan tu dia tak akan join dalam reaction tu, dia tak akan jadi hasil ke apa. Okay, so kita boleh reuse lah, dia boleh digunakan banyak kali. Okay, so tidak akan tak join lah, tidak digunakan macam cakap. Tapi not use up lah, not use up at the end of the reaction. Maksudnya boleh dipakai balik, reusable. Okay, so dia tak chemically change, tak berubah lah secara kimia. Alright, jom. So next ni kita akan tengok macam mana nak menggunakan teori pelanggaran untuk menerangkan faktor yang mempengaruhi kadar tidak balas. Okay, let's look at one by one. Okay, faktor yang pertama. Okay, let's say kita nak cakap pasal suhu. Okay, so let's say kita punya faktor ni suhu. So konsep dia ialah kalau suhu yang tinggi, okay, suhu tinggi, kita punya best friend dia ialah tenaga kinetik. Okay, when tenaga kinetik tinggi, suhu akan tinggi. Okay, tenaga kinetik untuk zarah tinggi. Okay, and then bayangkan macam bila tenaga kan banyak kan. Kalau tenaga banyak, zarah akan bergerak laju. Bila partikel dia gerak laju, zarah tu gerak laju, dia akan berlanggar dengan each other lagi kerap maksudnya kadar tidak balas akan semakin tinggi. Okay, so bayangkan tenaga kinetik ni tinggi, zarah tadi akan bergerak laju, ini frekuensi pelanggaran zarah akan meningkat. So in return, kadar tidak balas pun akan meningkat. Okay, alright. Next, yang kedua, kita boleh tengok dari segi kepekatan pula. Faktor kedua ialah kepekatan. Okay, so the first one, kalau kepekatan kita tinggi. Okay, now kalau pekat, sesuatu tu pekat, macam air tu, air yang pekat dengan air yang cair, contoh kan, ni A, ni B, cawan A, cawan B. Let's say ni dua-dua pun 20 ml, ini pun 20 ml. Okay, tapi yang ni contohnya ni air coke. Air coke lagi banyak gula, so kita boleh kata lagi pekat. Mewah yang cawan B ni contohnya air coke juga, tapi dia dah cairkan. Contohnya 5 ml je air coke, tapi 15 ml tu air kosong. So maksudnya kita boleh kata yang A ni lebih pekat. Sebab apa? Dia punya gula ni banyak kan. Macam kita kira kat sini contohnya 6, ni pula 2. So gula ni bayangkan dia ialah zarah. So maksudnya dia mempunyai zarah yang banyak, lebih banyak berisi padu. Okay, so mempunyai banyak zarah. Kita katalah zarah per isi padu teruslah. Zarah per unit isi padu yang lebih tinggi. Okay, maksudnya frekuensi pelanggaran zarah akan meningkat. Okay, I forgot to add one more point yang dekat sini. Lepas dah kata frekuensi pelanggaran zarah, kita kata frekuensi pelanggaran berkesan zarah juga. Okay, before kita talk about KTB ni, we must add before. Okay,
sama juga, tapi just add one more word, frekuensi pelanggaran berkesan. Zarah akan meningkat. Okey. Ini pun sama, frekuensi pelanggaran berkesan Zarah meningkat. So kadar tindak balas pun meningkat. Okey. Next factor. Okey, yang ketiga ialah saiz. Okey. So bila kita tahu saiz tu kecil, dia akan mempunyai saiz kecil tu ke bawah. Okey, saiz kecil, jumlah luas permukaan akan besar. Jumlah luas permukaan yang besar. Okey, maksudnya luas permukaan ni maksudnya area exposed, area yang terdedah tu besar. Kalau saiz kecil lagi cepat masak versus dengan yang daging besar, sebab dia banyak area exposed. So, maksudnya jumlah luas permukaan besar. Okey. Now, kalau jumlah luas permukaan yang terdedah tu besar, dia punya frekuensi perlanggaran antara zarah pun akan meningkat. Dan lepas tu frekuensi sama juga, tapi add berkesan antara zarah meningkat. So kadar tindak balas pun meningkat. Okay, last one, mangkin. Yang keempat, mangkin. So kalau kita guna mangkin, kan, kalau guna mangkin maksudnya, okay, apa yang mangkin buat, dia akan merendahkan tenaga pengaktifan. Okay, merendahkan tenaga pengaktifan yang EA kita belajar tadi kan. EA tu activation energy, pengaktifan. Okay, ataupun you could say dia menyediakan laluan alternatif untuk zarah. Okay, menyediakan laluan alternatif. Okay, maksudnya lagi banyak kan, sekarang kan rendah kan, dia rendah maksudnya lagi banyak zarah dapat achieve that lower tenaga pengaktifan. Sebab ingat balik, in order for nampak ni, you want to cross kan, nak cross ni kita kena tenaga kena sama atau lebih. So bila kalau wall ni rendah sikit, maksudnya banyak zarah you yang boleh lari, boleh lompat, yang boleh lompat. Okay. Okay, so bayangkan mangkin tu macam kita bawa gergaji. Okay, bawa gergaji lepas kita potong, so dia jadi rendah. Okay, jadi rendah maksudnya banyak zarah boleh lompat, boleh mengatasi, boleh achieve lah, mencapai tenaga pengaktifan yang lebih rendah. Okay, so kita punya frekuensi pelanggaran berkesan zarah meningkat, kadar tindak balas meningkat. Okay, kalau perasan, take note that yang lain semua ada frekuensi pelanggaran, kan, frekuensi pelanggaran kan. Okay, kalau perasan mangkin ni dia terus pelanggaran berkesan. Okay, so take note. Note that tadi only pelanggaran berkesan. Frekuensi pelanggaran berkesan for explaining, untuk explain mangkin. Okay, untuk explain about mangkin. Okay, sebab dia punya total number of collision yang pelanggaran biasa tu sama je, dia just meningkatkan pelanggaran berkesan je. Okay, pelanggaran yang antara zarah ni untuk mangkin dia sama, dia stay the same. Okay.